Dekat belakang aku ni 100 sulok nenas MB buah. Aku baru je ambil tadi. 100 sulok ni aku akan tanam dekat aku punya batas yang aku baru buat hari tu. Untuk penyimpanan sulok nenas ni, kita boleh simpan dia sampai ke 1 bulan lah. So tak ada masalah. So tempat tu mestilah kering dan seeloknya tertutup lah daripada kena panas. Sebelum aku tanam sulok nenas ni, aku akan rendam dia dengan racun kulat. Sukatan untuk 10 liter layak ni, aku akan campurkan dia dengan 10 sudu antrakol. Lepas tu aku akan campurkan dia juga dengan racun serangga. Dalam satu tudung untuk 10 liter ayak ni, aku gunakan Malathion. Untuk vitamin penggalak akak pula, aku guna brand ni. Aku masukkan 3 penutup dia untuk 10 liter ayak. Ketiga-tiga produk ni nanti aku letak link dekat atas. Apa boleh tengok lah berapa harga hampa dapat. Lepas tu aku akan kacau lah adunan tadi sampai sebati lah. Alright, dah ready. Tapi sebelum tu kita kena trim sikit kita punya sulok nenas ni supaya lebih cepat akak dia keluar. Untuk trim sulok nenas ni, aku akan potong dekat bahagian akak dia. So dia akan jadi bintik-bintik macam ni lah. So dekat sini kita boleh trim, kita boleh buang juga dia punya daun tu. Jangan buang terlalu banyak. So lebih kurang macam ni. Lepas tu kita nak potong sikit bagi pendek. Panjang aku gunakan lebih kurang dalam 1 hasta macam tu lah. So kita akan potong bahagian hujung daun dia macam ni. So aku kena buat ke semua 100 sulok nenas aku. Okey, semua dah ready. So kita boleh celup ke dalam kita punya adunan racun tadi. Masa celup ni pakailah sarung tangan getah dan juga mask. Untuk cara aku celup lebih kurang dalam 10 second macam tu lah untuk setiap bahagian sampai betul-betul dia basah lencun bahagian bawah dan juga bahagian atas sulok. Alright. Lepas tu kita dah boleh start tanam lah kita punya sulok dekat batas. Untuk tanam sulok nenas ni mudah je. Kita perlu buat lubang sikit dekat kita punya wet mat ni. Lepas tu kita cucuk lah bahagian hujung pangkal sulok nenas ni lebih kurang dalam 1,5 inci macam tu. Lepas tu kita tekan sikit-sikit tanah dekat sekeliling sulok nenas ni. Tapi jangan tekan terlampau padat sangat lah. Sebab nanti akak dia susah nak tolak. Untuk permulaan ni aku tanam 100 saja dulu pokok nenas ni. Dan dari masa ke semasa aku akan tambah batas. Dan aku akan tanam lagi lah sulok nenas ni. Jarak yang aku gunakan untuk nenas aku ni aku dah cerita dekat video lepas. Apa boleh tengok balik. Alright, settle 100 pokok hari ni guys. So macam ni lah keadaan dia. Aku akan biarkan dia selama 1 hingga ke 2 bulan macam tu sebelum aku sembok baja folia dan juga meracun lah.